Assalamualaikum guys, dan hari ini kita akan bermain game FC Mobile. Jadi pada hari ini korang boleh tengok skor saya. Ada Beckham. Ini kita dapat dekat Star Squad, Star Scout. Ini dekat mana namanya? Dekat Totti. Let's go. After Palmer dekat Totti. Ini dekat Star Scout. Ini dekat ini dah lama. Ini dekat tu. Okey guys, ini saja yang bolong. Mari kita menukarnya. Dan ini kita dapat daripada Totti juga. Ini member dia. Kita dah step. Okey guys. So kita akan bermain di tantangan. Iaitu di tantangan club. Kita boleh dapat permata ini. Jadi kita skip dulu lah dua ni. Kita main di final je. Ataupun kita main ini. Okay guys, kita skip dulu. Let's go. Okay guys, so kita dah menyelesaikan perempat final tadi. Okay lah, yang final nanti kita akan skip saja. Sebab final ni dia punya difficulty tu tengah-tengah kan. So cuba lagi ni 3-0. Kalau final kita kalah tak tunjuk lah. Okay, let's go lah. So senang, so easy. Kita akan melawan UEL ni apa guys? Kita tak pernah tengok. Yang saya tengok UCL. Okay, let's go. Ini squad kita. Kita akan bermain di UCL UEL. Okay, UEL. Kita tak tengok lah liga-liga macam ni guys. Kita tengok Liga Spanyol, Liga Inggeris. Gol! Alamak, lambat pula kita. Norm for racism guys. Tidak ada ruang untuk hitam apa? Tidak ada ruang untuk orang rasis. Betul. Maka rasiskan dia balik. Contoh India ni putih. Okey, taklah macam mana? Oh ni lah, ni Cina ni cakap kita hitam. Kita kan Melayu kan, boleh ni kan. Lepas tu si Cina ni dia putih tapi sepet. So tapi kita gol. Tapi kita janganlah rasis kan. Sebab rasis ni berdosa. Yap. Corner. Dybala masih main Lah. Dah lama tak nampak khabar dia ni. Muda lagi rupanya. Beckham. Now kepada Pak Arab ni. Terus ni. Okay, baru waktu, let's go. Halo Iran. Okay, Pak Arab. Serap Pak Arab. Okay, Pak Arab. Nama dia Allah. Okay geng. Serap Beckham. Halo Iran. Alamak, ikonnya nama dia. Kone. Astagfirullah. Kone. Saya takut salah sebut. Cuba dekat-dekat. Palmer. Okay, let's go. Here we go. Okay, guys. Alamak, tidak. Aduh, tidak. Angelino. Macam tu kan sebut dia. Kalau ada garis-garis tu. Beckham. Al-Oiran.
daripada Al-Owairan. Serap terus masuk gol. So, okay guys. So, kalau okay lah, saya cakap awal. Kalau korang nak tengok saya rank up pemain yang Totti 115 sampai merah ataupun orange, korang boleh komen. Sorry lah guys, kalau ada gangguan sikit ni, biasalah lupa tutup notif. Kalau boleh komen dan saya akan buatnya. Let's go Al-Owairan, let's go. Main level kusen ni, kita membantai rumah. Cristante, Angelino. Okey, Al-Owairan terus berlari kan. Lepas tu dia macam ni kan. Lepas tu dia lari lagi kan. Dia lari. Lepas tu dia fake shot. Lepas tu dia fake shot lagi. Lepas tu dia shoot. Gol. Pedapom. Gol. Pedapom. Gol. Pedapom. Baju dia hitam guys. Hitam. Depay serap. Depay terus berlari. Tengok gol dia guys. Menarik juga gol ni. La. Gol. 6-2 di papan skor. Sekarang yelah guys, kita lebih easy lah. Tapi tak apa. Selepas ini nanti mungkin 2 minggu akan datang, kita akan mendapatkan rank up banyak-banyak untuk kita rank up pemain baru. Sorry guys kalau kita ada kekacauan notification. Yup, notif ni lupa tutup notif. Biasalah Palma. Dari situ Palma. Gol. Tengok celebration dia. Dingin. Sejuk. Terbakar. 7-2. Let's go. Ferguson, Dybala. Kone, Dybala. Depay. Palma terus ke Al-Owairan. Sekarang Al-Owairan terus ke Al-Owairan. 8-2 macam Barcelona. Ada lagi Barcelona. Sorry lah, kita ni Real Madrid. Tak main lah Barcelona ni. Okey, Mascherano. Gakpo. Okey, Gakpo. Berlari Gakpo. Sekarang Palma. Okey guys. So, tamatlah pertandingan 8-2 di situ. Yang di mana skornya flashback 2020 iaitu Barcelona. Okey lah guys. So, sampai situ saja video kita kali ni. Semoga korang berpuas hati dengan video kita kali ni, walaupun tidak best seperti yang korang nak. Tapi kita dah buat review antara dua pemain ni. Beckham ini agak lincah dan Al-Owairan ni memang laju. Juili ni kita akan membuat peringkat dia nanti kita naikkan. Dan kita akan usahakan naikkan rank up ni. So, sampai situ sajalah guys video kita kali ni. Jangan lupa like, subscribe dan komen saya nak buat apa lagi tentang Mobile ini. Dan jangan lupa saya subscribe saya dan tekan notification untuk maklumat yang lain, video baru-baru saya. Okay guys, bye bye.